Kita sampai dekat mana ni? Taman Eko Rimba Sungai Kancing. Oh, mantap. Tu dia yakin ke? Lagi kencing tau. Naik tu. Tunggu Fizi jap, nak sampai lagi. Ha? Fizi kata kumpul kat sini lah. Kita berkumpul dekat pintu gerbang dia lah sana. Tunggu Fizi pun lambat lagi. Tak sampai lagi dia. Kan? Okey. Okey. Sini boleh beli juga kak. Beli makanan sebelum naik. Kalau makanan, beli sarapan. Waktu Fizi dah sampai tu. Aduh. Selamat Bila tunggu kat toilet. Kita start high. Kita start pada sini lah, pada kedai. Sikit perempuan dia orang dengan Let's go. mandi sungai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Target kita air terjun ke-7 aja. Haji? Air terjun ke-7 ah? Tujuh ah? Yang masuk hutan. Masuk hutan ah? Okey, baik. Oh ni ramai tau. Ada program kat sini. Kan? Macam-macam program. Aku ramai ah. Pagi-pagi buta ramai. Aku sampai paling awak tu dah sebelum pukul 8. Dah penuh dah. Nampak dalam. Nampak? Kita orang yang last. Parking kat dalam tu. Belakang tu tutup dah. Oh ya ke? Dia dah sampai dia tutup gate. Tak parking. Kita sampai mana dah ni? Macam dah? Makan modal kata. Makan modal. Tempat kau semua makan modal. Ya Allah. Dia tak cantik. Aduh. Maggi RM5. Tak dia kata. Si lupa beli. Dia macam ada. Lagi kan rumah lepas tu fikir tak apa. Kita sekarang kat arah Kata macam kolam-kolam tadi. Kita sekarang kat arah 1 dah ya. Baru masuk pintu gate tu dah arah 1 dah. Benar atuk-atuk tu ni. Pandang-pandang. Mana balan apa pandang laban. Terbalik kau ni. Kita kena naik tangga lah. Kena tangga lah. Trail dia ada 2 jenis. Satu bertangga, satu tak bertangga. Pilihlah yang mana selesa. Pilihlah yang mana selesa Tak nak sakit kaki lalu sini. Oh ya ke? Sekarang kita dah sampai arah 2 ya. Arah 2. Kacang goreng kata Cik Fah. Kau main riak lagi tu. Kacang goreng kan? Dia sampai masuk dalam hutan lagi. Mentah-mentah semalam dia ni. Semalam letak kacang. Dia rasa kacang goreng lah. Semalam aku kacang. Aku yang nak malam kulit kacang. Okey, kita sampai ke Aras 3. Sampai Aras 3 dah. Kita kena buat macam parking. RM1 untuk 2 jam pertama. Lepas tu setiap sejam dia RM1 tambah. Macam parking. Parking mall tu macam tu. Ni Aras 3 eh? Aras 3. Naik atas lagi tu. Tangga lagi. Untuk ke teringkat yang aras yang seterusnya. Why? Harish is going there. Dia nak naik atas tu tangga lah. Ni. Tangga dia lah. Ini lagi tinggi daripada e-learning ni. Arah 4. Ha? Ini dah tak apa kacang dah. Dah apa kacang? Oh tadi belagak. Tadi kacang. Ha. Ini dah jadi kobek. Okey, macak lagi. Sambung macak. Pada arah 4. Tangga pacak. Jom. Okey dah
Setelah berehat, kita pacak tangga lagi. Baik. Nak gaya terjun pun terseksa lah. Kat ni trail dia dah bertanah lah. Tangga habis kot. Kot lah. Betul lah kat atas. Jom kita pergi tengok. Cantik kan? Cantiknya. Bawa tak bersama ke kena naik atas tu? Nampak tunggul lah. Sibuk dengan rakam je. Nak pergi ke Aras 5. Tu nampak signboard Aras 5 dah depan tu. Dah sampai air terjun Aras 5. Aras 5 Aras 5. Aras 5 kecil air terjun dia. Ha. Oh, cantik sungai. Ada dah orang berkelak kat sini. Kita teruskan perjalanan ke Aras 6. Okay. Kita tukar plan. Kita ke Aras 8 punca air dia. InsyaAllah. Betul InsyaAllah lah. Kalau kaki memberi kerjasama. Baik. Naik. Okay, jalan. Tak, kita duduk. Lepas Aras 5 tadi. 5 tadi? 5. Ha, dia dah landai lah. Dah tak ada memacak. Dia lega sikit sini. Ha, ni dah landai je. Masing-masing gembira je tak kat sini. Tak macak lagi. Lagi santai kawan. Santai. Gembira kat sini. Gembira lah. Tak perlu. Jack Wolfpack. Wolfpack. Apa dia dah? Ada bunyi serigala. Serigala bunyi macam tu. Baru berapa langkah jalan dah sampailah Aras 6. Tapi air terjun kat sini lawa lah yang Aras 6 ni. Tak mencabar sangat. Lagak tu Kalau dah cabar hari ni light-light. Yang ni light-light lah. Oh, cantik. Air terjun. Hari ni recovery. Hari kita buat recovery. Recovery Recovery. Recovery. Tak sampai kilo lagi. Sampai kilo. Oh, Kita dah kilo. tak rasa apa lah. Oh, cantik. Okay, cantik. Air terjun Aras 6. Yang ni air terjun Aras 6 Cantik. Ramai di sini juga, berhenti. Lepas kita berhenti dekat tingkat Aras 6, kita teruskan perjalanan ke Aras 7. Yang ni macak balik lah. Tadi dah elok landai ya. Okay, ni macak adik. Jom, let's go. Teruskan lagi perjalanan kita. Pengembaraan kita. Ini pacak ni ke mana? Tak ada jalan ni atas. Oh, ada. Terus ke sini ya. Okay, hati-hati licin. Muntah? Yang tadi tu ke mana? Tak tahu. Let's go. Let's go. Ini dah ke Aras berapa ni? 7 ke? Betul ke? Ji. Oh Ji, ada apa ni? Ji. Oi. Ni ada apa? Dah 7 dah. Oh ada signboard Ji.
Lawan. Cantik eh. Tapi sampah eh. Orang tak jaga. Buang sampah kat sini. Kita sampai ke arah 7. Cantik ya. Oh. Cantik ya. Okay, kita teruskan lagi perjalanan. Daripada arah 7 kita ke arah 8. Arah 8 buat Okey. Memacak, memacak. Memacak. Macam masing-masing yang buat video. Let's go. Let's go. Lihat tempat pergi main game. Iman sendiri. Jom. Laluan dia agak lecin ya, lalu anak-anak sungai. Berair sikit lah. Oh, ni dalam gambar poster aku ni. Kat sini lawan banyak. Dalam ni lah. Dekat dalam poster tu. Rumah dia lah. Apa yang lambat sangat ni? Apa lagi tu? Boleh. Oh, boleh. Laluan licin. Okey. Jom. Oh, batu bacak. Lalu sana lah. Ni lah. Lagi ke sini. Ni arah situ tadi yang bawah. Kita naik atas. Macam slide tau. Slide yang panjang. Kita nak ke nombor 8 tu. Nombor bacak. Ni pakai tali. Ni kena naik tali Okey, jom, let's go. Jalan tu. Naik atas. Kat tali tu. Porter. Dah jadikan cik Pak Porter. Kena bayar. Dah tumpang Senang nak gambar. Yelah. Kau dah. Jom. Okay, Man. Mana? Jom. Banyak kali dia naik sana tu. Okey, naik. Ada tu sini ada tali kalau ni silap. Boleh. Kita nak naik ke atas lagi. Rumah tahi dia. Jom. Kita dah panjat yang tadi. Teruskan lagi macam. Kita naik atas lagi. Makin tinggi kita naik cantik. Cantik. Oh, cantik. Tak larat kita orang teruskan. Korang tunggu mana? Ada 2 ataupun 3.
Oh, cantik. Okay, kita teruskan lagi. Sudah puas bergambar. Teruskan lagi sampai ke tingkat 9 katanya. Jom. Kita mesyuarat dulu. Nak panjat ke tak? Sama tangan tak bawa. Itulah. Ha? Sama tangan tak bawa? Kita mesyuarat dulu dah. Luka Tak luka? Taklah. Oh, ingat luka. Okay, jom. Okay, macak Dah jadi foto dah. Nampak tu? Macak lah bawah. Tengah ni. Atas ada lagi. Atas ada lagi. Ya, macak lagi atas. Jangan. Sampai kat Mantai tu. 10 minit lagi bang, 10 minit lagi. 10 minit? 10 minit scam ke apa? Kita naik atas. Perjalanan yang mencabar tadi. Kita dah nak sampai ke punca air kata. Okay. Dah tak tahu macam mana. Jom. Ni ke tempatnya? Ya ke? Belum sampai lagi. Tengok jap. Bawah. Kita naik atas lagi. Dia kata tak sampai lagi ni. Ada atas lagi. Jom. Yang ni last waterfall. Last waterfall. Boleh juga main atas. Yang ni last waterfall. Atas lagi. Okey. Okey, jom. Tiba atas dah landai ya. Landai 1.87 km, elevation 289. Ni puncak dia paling tinggi lah ni. Sampai dah. Itulah yang punca air terjun ni, sungai ni. Ni punca air dia. Oh, dia jadi air terjun. Wah. Oh, sana pun ada juga. Okay, sampai. Elevation 290, 1.9 km. 1 jam 30 minit. Ni dah punca anak sungai dia kan. Anak sungai dia. Dah tak ada waterfall lah. Tapi atas tu macam ada jalan lagi, nak ke mana dia lah. Atas tu ada jalan lagi, nak ke mana? Sekejap lagi nak tengok apa ada kat ujung tu. Tengok ramai ke orang pergi. Teruskan lagi perjalanan. Kenapa? Tak telefon. Okay. Porter. Porter. Ni lah porter. 1 gram 1 gram berapa? RM1. Okey, cantik lah. Sungai dia dah tenang lah. Tak deras. Betul? Dan kat sini lagi cantik lah tempat dia. Tak ramai orang. Tak ada orang pun. Boleh berkelah kat sini. Kena repeat lah. Kasut orang tu cakap licin.
Oh cantik. Dia follow sungai. Sungai ni best lah mandi kat sini. Kalau kita berkelak kat sini, tenang weh. Oh, dia tak dalam sangat. Tak payah berebut dengan orang. Tak payah buat dengan orang. Lepas tu dia tak ada sampah. Kat sini tak ada sampah, dia bersih sikit. Tadi aku risau nak mandi, dia tikus. Teruk sangat. Dia tarik air sungai. Dah ada salur paip pula. Jernih sini. Ni pot baik lah sini Air tu mengalir dah. Pot sini baik lah. Mana pokok brokoli? Alhamdulillah. Terjun. 1, 2, 3. Terjun dah. Terjun lah. Malah nak pasang kaki. Morning. Oh, cantik ya. Tempat mandi atas Kan. Dia kata dia tak ada jalan. Tak ada jalan dah sana. Oh ya ke? Wajah biji yang kena duduk kat bawah. Okay, kita bergerak turun balik ke Fizi dan anak-anak. Di aras berapa tadi? 3 Ha? Fizi dekat aras berapa je, Bil? Belum reply lagi? Tadi oh cantik lah sini. Ini yang ni tak kali air. Ni yang tempat pintu gerbang tu, nombor tu. Jauh. Ramai lah tadi. Ramai. Yang bau duriannya. Kita berhenti makan jap. Regroup dengan Fizi. Ya, regroup ni orang. Ramai orang hari ni Kita bergerak turun pergi ke Asam Bicit. Asam Bicit Okay, jom. Let's go. Ni nak bagi apa antara kapi pula. Hai. Rawang bypass. Hey. Rawang bypass pun nak pergi lepas ni. Gila. Hiker sejati ni. Hiker sejati. Okay dah, jom. Kapi kena bayar lagi. Kau kena bayar lagi. Makan modal lagi. Rawang bypass free weh. Kaki kena rehat lah. Kaki tak free. Bila settle. Sampai sini settle lah. Sampai ke bawah. Berjaya. Berjaya siap mandi. Wah.